Okey, double check. Takut ada besi BRC melekat ke plywood ke. Kita kena bagi tahu. Ni tahu ni. Tahu ni supaya tak rapat ke plywood lah. Okey, check. Okey. Wiring okey. Panas. Okey ni okey, dah wire lock ada. Okey, dah bercek. Takut ada sebabkan lori konkrit tak boleh hold ke esok. So terpaksa saya ambil sendiri pump konkrit dia. Operator dia, driver dia cuti. Lagi 2 lembu lagi dia tak tumbang. Okey, alhamdulillah. Hasil konkrit semen licin glowing. Dah ada crack. Okey, semen konkrit dah settle. Progres yang seterusnya dan start tiang untuk slab second plus set.